Kajian ini dijalankan bagi mengatasi kadar penggunaan pengangkutan awam yang rendah di daerah Kuantan. Kepentingan kajian. Yang pertama, bagi menyelaras keperluan kemudahan pengangkutan awam. Yang kedua, menilai keberkesanan sistem bas henti-henti sedia ada. Yang ketiga, bagi mencadangkan penambahbaikan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, bagi menjadi rujukan utama kepada agensi berkepentingan. Kawasan ini merangkumi 296,000 hektar, iaitu 8% daripada keseluruhan negeri Pahang. Populasi penduduk Kuantan dijangka meningkat daripada 571,000 orang pada tahun 2024 kepada lebih 836,000 orang menjelang 2035, iaitu peningkatan hampir 30%. Pusat pertempatan utama termasuk Bandar Kuantan dan Bandar Gambang. Perkhidmatan bas awam disediakan dengan 28 unit bas melalui 16 laluan utama. Pada awalnya, perkhidmatan bas di Kuantan digerakkan oleh pengusaha tempatan seperti Bihuat dan Sihat Bas. Selepas itu, operator seperti Seng Heng memperluas perjalanannya. Seterusnya, pada tahun 2012, Rapid Kuantan mula beroperasi dan pada 16 Disember tahun 2025, MyBus Kuantan memulakan operasinya. Menjelang 2050, Pahang menasarkan 30% penggunaan pengangkutan awam langkah ke arah mobiliti hijau dan lestari. Namun di Kuantan hari ini, realitinya masih jauh berbeza. Sebanyak 95% perjalanan dilakukan menggunakan kenderaan persendirian, manakala pengangkutan awam hanya menyumbang sekitar 5% sahaja. Keadaan semasa pengangkutan awam di Kuantan: yang pertama, liputan laluan bas yang tidak menyeluruh. Yang kedua, kemudahan infrastruktur kurang selesa dan tidak efisien. Yang ketiga, kurangnya integrasi antara mod pengangkutan awam. Visi bagi kajian ini ialah bagi menjadikan sistem pengangkutan awam di daerah Kuantan lebih maju, progresif dan berdaya saing selaras dengan aspirasi Pahang First. Bagi merealisasikan Pahang First melalui sistem pengangkutan awam di Kuantan, sebanyak 5 strategi, 16 tindakan pelaksanaan dan 22 cadangan telah dirangka. Strategi pertama, memperluaskan liputan perkhidmatan bas awam ke seluruh daerah Kuantan, memperluas akses mobiliti serta mengurangkan pelepasan karbon melalui perkhidmatan bas yang mesra pengguna. Strategi kedua, mempertingkatkan ketepatan masa dan kekerapan perjalanan bagi meningkatkan keyakinan pengguna serta menggalakkan peralihan kepada pengangkutan awam. Strategi ketiga, memperkukuhkan kemudahan infrastruktur sokongan perkhidmatan bas awam agar mesra pengguna. Ini dapat meningkatkan kecekapan operasi dan pengalaman pengguna. Strategi keempat, mengintegrasikan perkhidmatan bas awam dengan mod pengangkutan lain. Ini dapat menghubungkan setiap perjalanan tanpa jurang dan memperkasatkan mobiliti bandar. Strategi kelima, penyelarasan dasar dan strategi di peringkat negeri dan tempatan bagi memastikan perancangan serta pelaksanaan pengangkutan awam yang konsisten, bersepadu dan berkesan. Kini masa untuk perubahan. Maju, progresif dan berdaya saing.